Sistem pemerintahan adat Bupati. Adat Bupati dia ada hierarki dia ya. Jajahan yang merupakan pimpinan tertinggi dan terbesar dalam susunan masyarakat Minangkabau. Pernah dengar Minangkabau? Ini adalah antara. Tahu tak kat mana ni? Bukan? Bukan, tak ada dekat Malaysia. Bukan. Indonesia. Indonesia kat mana? Ya, Sumatera Barat. Okey, yang paling kecil adalah Koron. Okey? Koron. Dia unik terpencil dengan ahlinya terdiri daripada keturunan sebelah kuat besar. Jadi, dia punya peranan dia apa? Memilih seorang yang layak menjadi keturunan yang kuat. Dia yang berperanan untuk melantik orang di atas. Okey, seterusnya bawah lembaga. Apa dia? Apa yang kita hargai, kita ingat. Nanti kalau orang luar tanya, tak tahu. Mana pula? Awak kumpul-kumpul dengan banyak-banyak negeri. Saya pernah nampak satu video ni. Dia orang Malaysia. Tapi dia berborak dengan negeri-negeri lain. Tapi dia tak tahu bahasa Melayu. Awak tak rasa malu ke macam tu? Malu kan? Kita dah tak ada identiti dah. Kita banyak ikut orang. Tak belajar. Tapi kita jangan lupakan identiti. Awak semua ni berapa bulan. Jadi, cikgu akan bagi awak tentang macam ni. Setiap bulan dapat satu. Awak kena isi apa dia peranan pemerintah hierarki tu. Hierarki pemerintahan. Ada berapa semuanya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Jadi awak isi peranan dia. Awak boleh tunjukkan. Tengok macam mana kita sama awak. Awak nak share suara satu kali tulis ke boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian siapa yang terdilai kena bentang kat depan ni. Kalau aku ni habis je, masa habis boleh. 3, 2, 1. Akhir sekali adalah ibu tokoh. Ibu tokoh ni dia perlu mengetahui dan menghafal adat dan asal-usul kelompok, terlibat dalam pemilihan dan pelantikan bapa. Okey, terima kasih kepada satu. Kita mulakan sebuah tanya. Okey, kemudian 7. Dah sedia? Kami dari Pulau 7 akan mengumpulkan tentang antara jawatan serta peranan dalam hierarki pemerintahan adat Bupati. Kedua ialah undang. Undang merupakan ketua yang dilantik oleh lembaga. Undang dalam Joyce. Ia merupakan ketua lembaga berkaitan adat dan muslim. Ibu penat di luar tangkap ikan. Anak manja datang minta kasih. Ada salah cakap tolong maafkan. Sekian, terima kasih.